AB Channel. Apa dia yang berlaku di Johor? Kita bertanding 56 daripada 56 DUN. Dengan perkataan kita akan berdepan dengan parti-parti kerajaan perpaduan, iaitu PH, PKR, Amanah, DAP yang utamanya. Dan apa yang berlaku itu kerana apa? Kerana apa? Itu perlu dijawab dan telah pun dijawab. Antara sebab utamanya ialah pada 12 Mac 2022 apabila kita mengadakan pilihan raya negeri Johor. Pada ketika itu saya Susah Agung UMNO, saya pergi ke 26 kawasan, daripada 26 kawasan 100% kawasan. Apa yang berlaku pada ketika itu, kita tidak bersama parti PH. Kerajaan perpaduan belum dibentuk. Ini perlu diperjelaskan kepada khalayak umum bahawa kita hanya ingin mengulangi apa yang kita buat pada 12 Mac 2022, yang mana pada ketika itu kerajaan perpaduan belum dibentuk. Apabila kerajaan perpaduan belum dibentuk, maka tidak ada perjanjian kerajaan perpaduan ini ialah pada bulan 12 2022. Itu perjanjian. Jadi negeri Johor terbentuk sebelum wujud perjanjian itu. Saya harap perkara ini difahami apa yang diambil tindakan oleh negeri Johor. Apapun kita telah membuat keputusan yang tidak akan berpatah balik, yang mana kita akan bertanding di 56 kerusi. Satu lagi perkara ialah kerana pandangan pimpinan negeri Johor. Ini satu lagi tambahan faktor. Saya pergi dah 20 bahagian daripada 26. Hujung minggu ni saya pergi 3 lagi. Iaitu saya akan pergi ke Ledang, ke Kulai dan Sembrong. Berarti hujung minggu ni selesai 23 daripada 26 bahagian. Baki 3 lagi. Baki 3 lagi. Dan saya dah buat kerja ni 3-4 bulan dah. Kita tahu bahawa kita buat perlu persiapan awal, ya. Oleh itu tidaklah tergesa-gesa nak turun lintang pukang pada ketika apabila telah hampir waktunya, ia agak menyusahkan. Jadi daripada maklumat yang saya perolehi, ini maklumat akar umbi ni. Maklumat akar umbi daripada pimpinan akar umbi, pimpinan UMNO, pimpinan BN. Mereka minta supaya kita pergi Solo, supaya kita bertanding semua. Itu satu lagi. Yang pertama tadi sebab kerana kerajaan perpaduan tidak wujud lagi pada 12 Mac 2022. Itu sebab yang pertama. Yang kedua ialah kehendak akar umbi. Bagaimana kita nak menolak kehendak akar umbi? Saya tanya mesyuarat tertutup, semua AJK bahagian hadir misalnya, saya tanya perkara itu. Mengenai pergi Solo atau tak Solo ni apa pandangan? Mereka rata-rata hampir semualah nak supaya kita pergi Solo dan kita bertanding semula di semua kerusi sebagaimana kita bertanding pada Mac 2022. Perkara yang ketiga ialah pandangan bangsa Johor ni. Pandangan bangsa Johor. Bila saya sebut bangsa Johor, jangan saudara fikir orang Melayu je. Bangsa Johor ni termasuk Cina, ya, Melayu, India, asli dan kaum-kaum kecil yang lain. Oh, itu dirangkumkan sebagai itu bangsa Johor. Bangsa Johor. Jangan anggap Ini bukan resis, ya? Jangan anggap sebut bangsa Johor dia hanya Melayu. Tidak. Kita semua sekali. Pandangan bangsa Johor, kita berpadu dengan baik dalam kerajaan yang ada ni, iaitu 33 kerusi UMNO yang menang, adun UMNO 33, 4 MCA, 3 MIC. Jadi 33 campur 7, 40 kursi yang kita menangi. Berarti ada komponen parti dalam itu mewakili bangsa lain. Jadi pandangan pimpinan utama negeri Johor, mereka tidak mahu DAP lah.
Dan ini dinyatakan dengan tegas oleh Yang Amat Menteri Besar ketika pelancaran jentera, yang kemudian disalah tafsir oleh banyak pihak. Ada yang menafsir kita ingin menafikan hak kaum lain. Tak ada kaitan, ya, tak ada kaitan. Sebab bangsa Johor itu sendiri sudah pelbagai kaum. Parti yang memerintah kerajaan negeri Johor pun sudah pelbagai kaum. Jangan kata 40 tu semua kursi UMNO. Saya sebut tadi 3/3 campur 7, ya, 3/3 campur 4 campur 3. Itu sebab yang ketiga, ya. Sebab yang pertama tadi, kita telah mewujud kerajaan ini sebelum kerajaan perpaduan terbentuk. Sebab kedua ialah kehendak akar umbi. Sebab ketiga ialah pandangan kita bahawa apa yang berlaku di Johor itu sudah memenuhi kehendak pelbagai kaum, dan kita tidak mahu keterlibatan DAP dalam kerajaan. Dalam konteks Johor, kita tak ada mengkhianati sesiapa. Dalam konteks Johor, ketika kita menang 40 itu, kita bukan bersama dengan PH ada menolong ke. Kalau PH menolong ketika 12 Mac 2022 pembuangan undi itu, DAP menolong, PKR menolong, Amanah menolong, lepas tu sekarang ni kita pergi Solo, lain lah. Barulah boleh kata pengkhianatan, tebuk itu, tebuk ini. Tak kenang budi. Tak kenang budi. Ini tak ada budi apa yang diberi pada ketika kita menang pada 40 kerusi itu. Tidak ada. Saya saksi hidup sebab saya masa itu Susah Agung UMNO, dan tentunya saya ke hulu ke hilir untuk membantu negeri Johor, Melaka. Kita tengok Melaka, bagaimana pandangan negeri Melaka selepas ini. Dan yang menariknya, Datuk, lihat juga pandangan Sarawak. Ini Sarawak lebih kurang sama pandangan dengan negeri Johor. Sarawak, dia susunannya begini. Bulan 11 2021, pilihan raya negeri Melaka. Saya Susah Agung juga ketika itu. Saya pergi semua tempat. Ada satu don saya pergi 4 kali pun. Daripada 28 don kita dapat 21/28. Dan ketika itu tidak wujud kerajaan perpaduan. Kalaulah Melaka ingin membuat keputusan tertentu, nak bertanding semua tempat ke apa ke, itu hak mereka lah. Lepas tu Sarawak. Sarawak bulan 12 2021. Cuba tanya Sarawak, adakah dia nak bagi PKR, DAP, adakah Sarawak nak bagi sebahagian kerusi pada Amanah? Cuba tanya. Tanya. Di peringkat pusat kita bersama, tapi di peringkat negeri ini yang Presiden sebut, yang saya ulang, kepelikan politik. Kepelikan politik boleh berlaku apabila kita sampai ke satu tahap lama sudah berpolitik. Ini kepelikan politik yang tidak mustahil, bahawa di negeri kita lain, di pusat kita lain. Kita kena terima hakikat wujudnya perkara itu. Kalau ada konsep federalism di negara-negara lain, perkara itu juga buatlah kajian. Ada berlaku, bahawa pusat dan negeri dia lain. Pusat mungkin bersama, negeri tidak bersama. Buatlah kajian untuk negara-negara lain, Australia. Jadi ini kawan-kawan di PH, Kerajaan Perpaduan, ini dinamika dan kepelikan politik Malaysia, ya, yang kita sudah mencapai tahap kematangan yang tertentu. Mengenai parti-parti yang bermasalah ni tadi Datuk sebut, PKR pecah kepada bersama, ya. Kancil, dia punya logo kancil. Orang bijak-bijak lah dalam tu agaknya, ya. Teruskanlah, ini politik. Tapi pada saya, mereka nak bertanding semua kerusi di Johor pun silakan. Demokrasi. Ini demokrasi. 56 nak bertanding 56, silakan. Begitu juga parti-parti macam Muda, macam Pejuang, parti-parti yang wujud apabila berlaku krisis-krisis yang tentu. Parti Bersatu yang, tak maaf, ya, saya menyebut Parti Bersatu yang dah berderai. Dah berderai, bersepai. Ya, sekarang ini siapa nak kontrol PN, PAS ke Bersatu ke, ya. Tan Sri Muhyiddin kata dia PN ini hak dia, ya. Lepas itu Timbalan Presiden PAS kata ini parti PN ini diwujudkan bersama, ya.
akhirnya nanti saya kira kemungkinan PAS akan guna logo dia sendiri. Sebab siapa yang nak menyain PN ni? Betul. Siapa nak menyain Watikah? Watikah tu. Kalau nak berlangsung di mana-mana pertandingan, siapa nak menyain Watikah? Ya, oleh itu mungkin mereka akan menggunakan logo masing-masing, logo Parti Bersatu, logo Parti PAS, yang pastinya desain oleh presiden masing-masing. Mungkin lah, mungkin. Ya, betul. Dan kepelikan Tapi juga. kita tak bergaduh, Datuk. Senyap Yang bergaduh mereka, Datuk. Yang balik semula menguatkan parti ramai. Wah, ini amat menarik bila disebut rumah bangsa. Saya ingin memaklumkan dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi adalah nama-nama besar yang disebut. Sebahagiannya kita dah tahulah. Amat gembira sekali apabila saudara KJ, Datuk Seri Hishamuddin, Tan Sri Said Ahmed Jaafar Albar, kemudian Tan Sri Noh Omar. Wah, itu kawan kita ni. Ya Allah. Saya terperanjat dia datang. Walaupun saya dengar-dengar, tapi apabila confirm datang, saya amat gembira lah, Tan Sri Noh Omar. Dan saya kira ada lagi dan mereka yang masuk ke UMNO menggunakan online ni dah berpuluh-puluh ribu. Saya dengar khabar 22,000. Begitu ramai sekali yang memasuki UMNO secara online, termasuklah yang masuk Rumah Bangsa. Rumah Bangsa ni idea presiden yang sangat sangat bijaksana, satu, game changer, dua lah, game changer dan bijaksana. Apa contoh game changer, Datuk, dalam hidup kita? Apa contoh game changer dalam hidup kita? Kereta elektrik, game changer. Smartphone, game changer. Betul. Itu antara dua yang ada di tangan. Betul. Barulah kita faham bahawa dengan game changer itu akan mengubah landscape politik. Bila orang bergaduh, apabila orang memecat, apabila orang berhenti dan macam-macam, kita menerima. Alhamdulillah, ini satu game changer yang sangat-sangat mustahak dalam perjuangan kita, dan kita harap ia memberikan manfaat dalam pilihan raya Melaka, pilihan raya di negeri Johor dan juga di Negeri Sembilan. Pantun saya ni dua rangkap. Pantun pertama berbunyi begini. Pemimpin mahir lagi tersohor, bersamping songkit berkeris lama. UMNO lahir di negeri Johor, ayuh bangkit menang bersama. Wah, ini bagi suntikan semangat. Dan kita Satu lagi, ada lagi satu. Sila. saya di Pontian tu. Okay. Bandar Pontian ada hikayat, kisah bersemi cerita bersama. Kita berjuang demi rakyat, dulu, kini dan selama-lama. AB Channel.